Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan etika dan perundangan dalam pendidikan. Kumpulan kami akan membentangkan berkaitan isu tingkah laku dalam kalangan guru di sekolah-sekolah di Malaysia. Kumpulan kami terdiri daripada saya, Muhammad Haziq bin Suhaimi, Muhammad dan rakan saya iaitu Muhammad Izzat Ikhwan bin Hadi dan Wan Abdul Rahman bin Wan Zulkifli. Okey, kita pergi kepada slide yang pertama iaitu pengenalan. Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyarankan beberapa garis panduan kepada semua guru-guru di Malaysia untuk mematuhi kod etika profesionalisme keguruan bagi menjaga imej dan akhlak serta status profesion guru serta status profesion keguruan mereka, kerana ia merupakan salah satu peraturan di Malaysia yang mana mempunyai tujuan dan fungsi bagi peraturan-peraturan pendidikan yang telah dilaksanakan di negara kita. Profesion guru perguruan ini mempunyai matlamat untuk membentuk insan manusia yang menyempurnai dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial. Guru-guru juga berperanan dalam menyediakan seseorang individu dalam melahirkan individu yang memainkan peranan dan tanggungjawab dalam kalangan masyarakat demi mencapai kesempurnaan dan kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat, seterusnya membantu negara mencapai kemajuan di masa akan datang. Seterusnya kita pergi kepada kod etika kerja KPM. Yang pertama, kita pergi pada prinsip. Semestinya kita memerlukan niat yang betul. Sebagai seorang guru harus menjalankan tugas dengan niat untuk mendidik dan membentuk insan yang berilmu serta berakhlak dan berguna kepada masyarakat. Niat yang ikhlas ini dapat menghasilkan tindakan yang berintegriti dalam menyampaikan ilmu dengan bersungguh-sungguh. Kedua adalah perlakuan yang baik. Guru perlu menunjukkan contoh teladan dari segi tingkah laku, bertutur kata dan interaksi dengan murid-murid serta rakan sekerja. Yang ketiga adalah penggerak ke arah kebaikan. Guru berperanan sebagai ejen perubahan yang membimbing murid ke arah pembentukan sahsiah mulia dan kemajuan ilmu pengetahuan. Yang keempat, memperkotakan apa yang dikata guru perlu sebagai guru kita perlu konsisten antara kata dan perbuatan. Sebagai contoh, jika guru menasihati murid untuk berkaitan nilai-nilai atau disiplin, guru juga perlu menerapkan dan menunjukkan nilai-nilai tersebut untuk menjadi contoh pada murid-murid. Yang kelima adalah berdisiplin dan beradab. Guru harus mematuhi peraturan serta menempati masa, menjalankan tanggungjawab dengan penuh dedikasi dengan berinteraksi secara sopan dan berhemah dalam segala urusan. Seterusnya objektif. Yang pertama, menanam sikap positif dan menghapuskan sikap negatif dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan bagi meningkatkan kualiti kerja. Sebagai guru ni kita kenalah bersikap optimis, sabar dan tidak mudah putus asa dalam mendidik murid walaupun dalam hadapi pelbagai cabaran dan dugaan. Kedua adalah meningkatkan disiplin diri bagi menghasilkan perkhidmatan yang cemerlang kepada pelanggan dan organisasi. Sebagai guru ni kita perlu mengamalkan disiplin yang tinggi seperti kita perlu membuatkan rancangan pengajaran harian yang terbaik supaya kita dapat memberi komitmen yang tinggi kepada murid-murid dan kelas yang ingin kita mengajar. Yang
ketiga adalah memberi sumbangan positif yang berterusan kepada negara. So sebagai guru ni kita perlu menyumbang secara langsung kepada pembangunan moden insan negara lah. Sebagaimana kita sebagai seorang pendidik ni, kita perlu menghayati nilai-nilai murni supaya kita dapat membantu generasi di masa akan datang untuk memajukan negara. Seterusnya kita pergi kepada nilai sebagai seorang guru. Yang pertama adalah amanah. Amanah ni, kita sebagai guru ni perlu menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab, seperti kita menjaga rahsia maklumat murid dan tidak menyalahguna kuasa atau sumber sekolah. Yang kedua adalah benar. Kita sebagai guru ni perlulah bersikap jujur dan dalam segala urusan, tidak menipu dalam laporan, penilaian dan komunikasi dengan pihak berkepentingan. So dalam perkara apa-apa kita buat ni, kita kena jujur lah dalam menyampaikan maklumat dan info kepada rakan-rakan ataupun masyarakat di sekeliling. Yang ketiga adalah bijaksana. Sebagai guru ni kita perlu bijak membuat keputusan dengan rasional, adil dan berhikmah supaya kita dapat mengatasi isu-isu murid serta menunjukkan hubungan yang profesional lah sebagai seorang guru. Yang keempat adalah bersyukur. Sebagai guru ni kita perlu menghargai peluang yang kita dapat dalam mendidik serta memanfaatkan segala kemudahan yang diberi oleh pihak sekolah. Sebab yang mana kita tahu ada sekolah ni kekurangan fasiliti. So kita yang mempunyai fasiliti yang lengkap ni, sebagai guru kita perlu bersyukurlah dengan kemudahan kerja dan fasiliti yang cukup. Yang kelima adalah dedikasi. Guru yang berdedikasi sanggup berkorban masa dan tenaga demi kejayaan murid dan kecemerlangan sekolah, termasuk melibatkan diri dalam aktiviti kurikulum dan program pembangunan murid. Yang keenam adalah ikhlas. Pengajaran yang berkesan datang daripada keikhlasan dan ketulusan hati seorang guru. So bila kita ni sebagai guru ni, kita ikhlas mengajar murid-murid ni, so ilmu yang kita curah pada murid ni dapat dimanfaatkan oleh murid-murid dan murid lebih semangat untuk mempelajari mata pelajaran tersebut, dan murid akan dapat keberkatan ilmu tersebut. Yang ketujuh adalah penyayang. Kita sebagai guru ni perlu menunjukkan kasih sayang dalam mendidik. Kita perlu faham latar belakang murid-murid, keadaan murid-murid, supaya kita faham situasi murid-murid tersebut. Seterusnya kita pergi kepada kod etika profesion keguruan Malaysia. Yang pertama, guru tidak harus bertingkah laku sehingga boleh mencemarkan sifat profesionalnya. Sebagai guru ni kita kena jagalah integriti wibawa kita sebagai profesional kita sebagai guru. So kita tak boleh tunjuklah tingkah laku yang negatif, seperti kita menipu, berbohong, lepas tu suka mengumpat. So kita sebagai guru ni kita kena tunjuk imej yang baik pada murid-murid. Yang kedua adalah guru tidak seharusnya bertingkah laku dengan perkara yang menjatuhkan maruah diri lah. Sebagai contoh, kita sebagai guru ni tidaklah harus terlibat dengan isu-isu salah guna kuasa ataupun tingkah laku yang tidak baik lah, seperti kita seleweng duit, kewangan apa-apalah, seperti sukan, PIBG, rasuah dalam sukan. So kita ni sebagai guru kena membawa imej yang baiklah supaya dihormati oleh guru, ibu bapa dan masyarakat. Yang ketiga adalah tanggungjawab utama terhadap pelajar. So kita sebagai guru ni kita meletakkan keperluan dan kebajikan pelajar sebagai keutamaan. Bila di sekolah ni kita perlu melebihi kepentingan peribadi kita dan melebihkan pada kebajikan pelajar. Yang keempat adalah
guru harus bertugas sebagai pengganti ibu bapa dalam usaha membentuk tingkah laku murid. Kita ni sebagai guru, kita kenalah memainkan peranan penting untuk mendidik dan membimbing sasiah murid-murid, kerana selain kita mengajar mata pelajaran untuk murid-murid, kita ni lah mendidik murid ni dari segi nilai murni, akhlak dan disiplin seperti mana yang dilakukan oleh ibu bapa. Yang kelima adalah guru haruslah bertingkah laku cemerlang supaya menjadi contoh yang baik dan role model kepada muridnya. So apabila tingkah laku kita ni jadi ikutan murid, murid akan menunjukkan sifat-sifat yang terpujilah, seperti akhlak yang baik, rajin, berdisiplin, bertanggungjawab, kerana dia mencontohi yang memperibadikan perlakuan guru. Yang keenam adalah guru tidak harus bertingkah laku buruk terhadap murid dan boleh membawa jatuh darjatnya profesi guru. So kita sebagai guru ni, kita kena faham situasi murid. Kita tidak boleh memberi layanan yang kasar, perhinaan, ketidakadilan kepada murid, bukan sahaja memberi kesan buruk kepada ianya akan memberi kesan kepada murid lah, kerana dapat mencemarkan nama baik profesi guru. Kita seterusnya adalah accountability, iaitu terhadap diri sendiri dan terhadap murid. So terhadap diri sendiri ni, guru ni kita kena memeliharalah tanggungjawab supaya kita dapat menunjukkan integriti yang tegak, yang baik. Yang kedua adalah guru ni bertanggungjawab memastikan murid ni mendapat hak yang sewajarnya lah dalam pendidikan, dan tiada murid yang terlepas dalam pendidikan tersebut. Seterusnya adalah penghayatan accountability. So ada dua, iaitu meningkatkan tahap profesional guru dan lebih bertanggungjawab terhadap kerjaya. Okey, seterusnya kita pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu konsep. Sama kita pergi pada etika. Okey. Konsep etika ni berkaitan dengan perlakuan seseorang itu yang disetujui oleh sekumpulan dan masyarakat. So maknanya perlakuan yang baik ni kita dapat jika kita menunjukkan perlakuan yang boleh diterima oleh masyarakat. Jadi kita dapat menunjukkan kita punya tingkah laku yang baik, maknanya orang-orang di sekeliling dapat menerima kita punya tingkah laku. Selain itu juga ia menunjukkan nilai-nilai yang baik seperti tanggungjawab, rajin, amanah. Okey, yang ketiga adalah menjamin kesempurnaan dan keharmonian hidup. Dengan kita punya etika yang baik, kita dapat menjaminkan kesempurnaan dan keharmonian hidup. Okey. Konsep etika dan perundangan pula adalah ianya adalah salah satu alat kawalan sosial yang digunakan sebagai salah satu panduan untuk mendisiplinkan diri ke arah yang lebih beretika. So maknanya etika dan perundangan ni kita untuk mendidik diri supaya kita dapat mendisiplinkan diri untuk melakukan perkara-perkara yang lebih baik mengikut undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Sebagaimana kita sebagai guru ni, kita ada undang-undang yang telah ditetapkan dalam kita membentukkan jati diri sebagai profesional dan profesi keguruan. Ianya merupakan sebuah garis panduan yang bertujuan meningkatkan tahap kualiti sebagai seorang guru, produktiviti dan disiplin dalam perkhidmatan yang memberikan penekanan terhadap semua aspek yang berkaitan dengan peraturan, peradaban, peranan, nilai serta tingkah laku profesi dalam masyarakat. Okey, seterusnya kita pergi pada definisi. Itu definisi etika dan tingkah laku. Kita pergi pada tingkah laku. Kita pergi pada etika. Okey, etika ini ianya bermaksud satu sistem dasar akhlak
dan adat atau tingkah laku atau kesusilaan. Dengan kata lain, etika ini menjadi teras dan tonggak kepada kepribadian atau kelakuan seorang penjawat awam supaya berurusan dengan apa yang baik dan tidak baik, mengikut kewajipan dan tanggungjawab moral mengikut profesion tersebut. Kita sebagai guru ni, kita ada etika sebagai seorang guru. Jadi kita tidak boleh sebarangan menunjukkan perlakuan yang tidak baik ataupun perlakuan yang mengikut kehendak sendiri. Seterusnya adalah etika ni juga kita dijadikan sebagai garis panduan lah. So kita ni, apabila kita mempunyai etika ni, kita menjadikan sebagai panduan kita untuk menjadikan diri ini lebih baik sebagai seorang guru yang berwibawa. Okey, secara yang nombor 3 tu, secara umum saya baca seperti lalu. Etika ni berasal dari bahasa Yunani dan berarti kesusilaan atau adat. Dalam kamus dia merujukkan etika ni sebagai ilmu pengetahuan tentang asas akhlak, dan dari segi istilah ni dia menunjukkan baik dan buruk dan menerangkan apa yang harus dilakukan sebagai seorang manusia. Okey. Seterusnya, tingkah laku. Okey. Definisi tingkah laku. Okey, sebagai seorang guru, kita perlu menunjukkan tingkah laku yang baik dalam membentuk watak atau kepribadian seorang guru yang cemerlang. Profession guru ni merupakan profession yang amat terpuji dan mulia di kancah masyarakat. Jadi dengan menunjukkan tingkah laku yang baik, guru akan dipandang mulia dan tidak dipandang hina. Maknanya guru ni adalah contoh dan role model yang terbaik untuk dijadikan panduan ataupun idola di masa-masa akan datang. Okay, yang ketiga adalah fungsi dan peranan guru dipandang tinggi dan diiktiraf. Bukan sahaja sebagai penyampai ilmu, jurutera sosial, penyubur perpaduan dan pencorak minda pembangunan sasiah, malah sebagai ejen perubahan. Keempat, hal ini kerana guru ni bukan sahaja mengajar subjek yang tertentu di dalam kelas, malah mereka merupakan ejen kepada perubahan minda masyarakat. Kita sebagai guru ni dituntut untuk sentiasa menjadi profesional dalam menjalankan amanah sebagai seorang pendidik dan perlu mematuhi peraturan yang termaktub dalam etika profesion guru. So kita sebagai guru ni ada etika dan perundungan yang tersendiri dan serta peraturan yang perlu kita turutilah. So supaya kita menjadi seorang guru yang terbaik. Seterusnya saya serahkan kepada Izzat. Baik, sebelum kita membincangkan isu ni dengan lebih lanjut, kita perlu memahami realiti semasa berdasarkan statistik. Menurut data yang diperoleh dari Kementerian Pendidikan Malaysia, sebanyak 1,383 aduan salah laku guru telah diterima dalam tempoh setahun yang lalu. Apa yang membimbangkan, jumlah ini telah meningkat sebanyak 50% dalam tempoh 3 tahun kebelakangan ini. Dari segi lokasi, Selangor, Johor dan Sabah mencatatkan bilangan aduan yang tertinggi. Ini menunjukkan bahawa isu salah laku guru bukan lagi kes terpencil, tetapi semakin ketara dan wajar diberi perhatian yang serius. Angka-angka ini bukan sekadar statistik kosong. Ia menggambarkan hakikat bahawa profesion perguruan kini berdepan cabaran dari dalam. Seterusnya, kes-kes salah laku. Sekarang, mari kita lihat beberapa kes yang dilaporkan supaya kita dapat memahami secara lebih konkret bentuk salah laku yang berlaku. Kes pertama, seorang guru wanita memaki pelajar dalam kelas dan
Situasi tersebut telah dirakam dan tular. Perbuatan ini bukan sahaja memalukan pelajar tersebut, tetapi turut menjejaskan imej sekolah. Kes yang kedua, seorang guru lelaki tidak hadir bertugas selama 10 hari berturut-turut tanpa sebarang surat atau makluman. Ini memberi kesan langsung terhadap proses pembelajaran pelajar. Kes yang ketiga, seorang guru mendedahkan maklumat sulit pelajar di media sosial, iaitu laporan disiplin yang sepatutnya bersifat rahsia. Ketiga-tiga kes ini mencerminkan kecuaian dan pelanggaran etika yang serius, yang jika dibiarkan akan menggugat profesionalisme dalam bidang pendidikan. Untuk mengukuhkan lagi perbincangan kita, saya bawakan dua keratan akhbar semasa yang membuktikan bahawa isu ini bukan rekaan tetapi realiti yang sedang berlaku. Kes yang pertama dilaporkan oleh Esro Awani pada April 2024. Seorang guru disiplin lelaki didakwa menampar dan menarik rambut pelajar perempuan di Johor Bahru. Kes ini menjadi viral dan dilaporkan kepada pihak berkuasa. Dalam konteks etika dan undang-undang, ini jelas satu pelanggaran integriti dan boleh disabitkan di bawah kanun kesiksaan. Kes yang kedua, Cosmo, September 2023. Seorang ustazah menampar murid kerana menyangka dia mencuri surat cinta rakannya. Tiada siasatan dilakukan sebelum tindakan diambil dan murid tersebut trauma. Ini menunjukkan bagaimana kuasa guru boleh disalahgunakan jika tidak dipandu oleh prinsip etika dan empati. Kesimpulannya, keratan-keratan ini menunjukkan bahawa isu salah laku guru bukan sahaja berlaku, tetapi ia juga sedang diperhatikan oleh masyarakat dan media. Dari sudut etika, slide yang ketujuh, analisis dari perspektif etika, tindakan-tindakan tadi secara terang-terangan melanggar prinsip utama profesion keguruan, iaitu amanah, tanggungjawab dan kejujuran. Menurut Kod Etika Guru Malaysia 2023, seorang guru haruslah menjaga nama baik profesion dan melindungi kesejahteraan murid. Bila seorang guru bersikap kasar, melanggar hak murid atau gagal hadir bertugas, ini menunjukkan hilangnya integriti dan akhirnya mengakibatkan kehilangan kepercayaan pelajar serta masyarakat. Dalam erti kata lain, kredibiliti seorang guru bukan hanya bergantung kepada kelulusan akademik, tetapi juga pada nilai dan sikapnya dalam mendidik. Sekali kita kehilangan integriti sebagai guru, maka kita kehilangan kekuatan utama yang membentuk kepercayaan sistem pendidikan. Seterusnya, analisis dari perspektif perundangan. Dari sudut perundangan, salah laku guru tidak hanya menjejaskan etika, tetapi juga boleh membawa implikasi undang-undang yang serius. Sebagai penjawat awam, guru tertakluk kepada peraturan-peraturan pegawai awam, kurungan kelakuan dan tata tertib 1993. Antara tindakan tata tertib yang boleh dikenakan termasuklah amaran, pemotongan gaji, turun pangkat dan buang kerja. Jika terdapat unsur jenayah seperti kecederaan fizikal atau salah guna kuasa, maka kes boleh dirujuk kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM ataupun polis. Sebagai contoh, guru yang menampar murid tadi boleh disiasat di bawah Seksyen 323 Kanun Kesiksaan. Maka jelaslah bahawa seorang guru bukan sahaja perlu menjaga moral dan nilai, tetapi juga sentiasa peka terhadap implikasi undang-undang dalam setiap tindakan. Seterusnya, kesan kepada pelajar dan sekolah. Akhir sekali, untuk bahagian saya, mari kita lihat kesan salah laku ini terhadap pelajar dan institusi sekolah itu sendiri. Bagi pelajar, mereka mungkin akan hilang motivasi, rasa rendah diri
dan rasa takut untuk hadir ke sekolah. Guru yang sepatutnya menjadi pembimbing telah menjadi punca trauma. Di peringkat sekolah pula, kredibiliti institusi akan tercalar. Ibu bapa mungkin hilang kepercayaan dan masyarakat mula mempersoalkan kualiti sistem pendidikan. Lebih membimbangkan lagi, hubungan guru-murid yang sebelum ini seharusnya dibina atas dasar saling hormat dan kasih sayang menjadi renggang, bahkan mungkin tidak dapat dipulihkan dalam masa terdekat. Maka di sinilah pentingnya usaha memperkukuh etika dan amalan profesional dalam golongan guru agar kesan buruk ini dapat dicegah sebelum menjadi parah. Kesimpulannya, seperti yang saya telah bentangkan, salah laku guru memberi kesan berganda dari sudut etika, undang-undang dan kesejahteraan murid. Maka tanggungjawab kita sebagai pendidik bukan sahaja untuk mengajar, tetapi juga untuk menjaga maruah dan amanah profesion. Untuk bahagian seterusnya, rakan saya akan membentangkan peranan pihak berkepentingan dan cadangan penyelesaian yang boleh kita ambil bersama. Sekian, terima kasih. Seterusnya kita pergi kepada kesan kepada profesion guru. Kesan kepada profesion guru ni, citra guru tercela, menjejaskan kerjaya individu terbabit, mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap semua guru. Okey, citra guru tercela. Guru ni dia ada satu aura tau, ada image tersendiri di mana guru ni guru ni sentiasa dihormati oleh segenap lapis masyarakat, tak kira tua, muda atau tak kira usia lah. Tak kira pangkat ke apa ke, seorang raja pun sebelum dia jadi raja, dia membesar, kena ada didikan guru kan, untuk dia menjadi seorang raja. Seperti mana yang pernah kita ada yang baru-baru ni video yang mana Permaisuri Pahang, dia berjumpa dengan guru dia dulu, guru masakan dia. Kita boleh tengok video tersebut, di mana beliau sangat menghormatilah guru beliau, walaupun status dia adalah seorang permaisuri, isteri kepada Sultan Pahang. Boleh tengok video tersebut, ada itu tular di mana beliau sangat hormatlah pada guru beliau, di samping status beliau iaitu permaisuri kan. Jadi bila guru melanggar etika dan perundungan ni, kesan dia akan tercalalah imej guru tersebut. Okey, jadi bukan setakat murid yang akan pandang serong, tapi masyarakat sekeliling juga akan memandang serong terhadap seorang guru. Jadi agak sukar untuk rakan-rakan guru lain cuba untuk memberi contoh yang baik lah bila sudah terpalit dengan isu guru kan. Okey, yang kedua, menjejaskan kejayaan individu tersebut ialah bila dah sebab ialah individu lah kan, menjejaskan kejayaan individu sebab biasanya ialah kalau buat salah itu bergantung kepada individu bergantung kepada, bukan kata seluruh masyarakat seluruh komuniti guru itu yang terpalit kan. Jadi untuk individu yang melakukan kesalahan atau melanggar etika ni, boleh menjejaskan kerjaya lah. Bila kita nak pindah, bila kena tukar, okey, bila masuk sekolah ni tengok, sebab apa kena tukar? Sebab ada masalah tingkah laku, ada masalah pelanggaran etika kan. Jadi samping itu, contohlah kena tindakan tata tertib, penggantungan gaji ke kan, tiada kenaikan selama 3 tahun kan.
bila melanggar etika, contohlah bila terkena hukuman-hukuman tindakan tata-tertib ni, menjejaskanlah kejayaan seseorang kan. Sepatutnya dah 5 tahun ada kenaikan gaji sekian-sekian kan. Tapi bila dah kena tata tertib kerana kesalahan sendiri, menyebabkan tiada kenaikan gaji kan. Okey, yang paling akhir sekali, yang ni paling penting lah, mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap semua guru kan. Bila seorang guru buat hal lah, kita kata kan, buat hal, dia akan terpalit pada semua orang yang digelar guru kan. Digelar guru, digelar pendidik. Kalau masyarakat yang faham, dia faham lah, oh ni guru ni memang macam tu kan. Kalau yang tak faham, yang jenis macam netizen bantai semua kan, bagi tahu je semua, oh guru ni lah, oh ni cikgu kan. Oh cikgu, untunglah cikgu kan, untunglah cikgu kan. Cikgu banyak untung. Hakikatnya mereka tidak tahu kan bagaimana menjadi seorang guru kan. Peribadi seorang guru, hati kena kental lah. Jadi untuk ubah persepsi masyarakat tu pula mengambil masa kan. Jadi ini kita dapat lihat betapa salah laku seorang guru ni boleh mencemarkan keseluruhan profession. Dan impak dia juga sebentar tadi macam kita tengok kesan kepada pelajar dan sekolah. Okey, seterusnya kita tengok pada peranan pihak berkepentingan. Okey, peranan pihak pentadbir di sekolah lah. Di sekolah terutamanya pihak pentadbir ni di sekolah ataupun PPD lah. Pihak pentadbir ni perlu selalu pantau dan ambil tindakan segera jika ada guru-guru melakukan kesalahan kan. Kesalahan pertama mungkin boleh dimaafkan, bergantung kepada kesalahan yang dilakukan, dan ambil tindakan. Dan ini peringkat pertama mestilah pentadbir kan. Pihak berkepentingan, pihak yang pertama ni adalah pentadbir, sebab pentadbir ni dia dekat dengan guru kan, guru-guru yang bertugas di sekolah kan. Okey. Yang kedua, bila dah di luar kawalan adalah peringkat Jabatan Pendidikan Negeri, kemudian baru terus ke kementerian lah. Kementerian ni peringkat atas sekali lah. Okey, peranan untuk kementerian perlu sediakan garis panduan dan latihan lah kepada guru-guru. Latihan seperti mana anjurkan kursus profesionalisme, kursus etika guru, ada program etika guru kan. Lepas tu perlu sediakanlah garis panduan kan, bagaimana guru menjadi guru yang beretika kan. Okey, yang pihak ketiga adalah masyarakat sekeliling. Sekiranya ada guru yang melakukan hal-hal yang melanggar etika ataupun dengan perundangan, perlu salurkan aduan dengan betul lah kan. Jangan terlalu cepat nak viral. Sekarang dunia sekarang terlalu cepat nak viral kan. Seperti mana kes yang beg anak dia hilang tu kan. Dia viralkan, bagi tahu bahawa guru ni agak kurang ajar lah, lepas tu tak beri kerjasama lah. Beg anak dia hilang ke anak dia hilang saya lupa yang kes tu. Tapi sekarang kes tu sudah dua orang guru yang terlibat sekarang dah keluarkan saman lah, di mana ibu bapa murid tersebut melakukan fitnah lah terhadap guru. Padahal guru bagi kerjasama yang baik kan, membantu. Saya lupa lah kes beg hilang ataupun anak dia hilang.
Oh, anak dia hilang, anak dia tunggu di pagar belakang, bukan di tempat yang sepatutnya. Jadi masyarakat ni jangan terlalu cepat untuk menjatuhkan hukum lah. Jadi kalau boleh gunakan saluran yang betul. Kalau staff kalau kerajaan ni ada SISPA kan, SISPA ke macam tu, boleh buat aduan ke KPM ke, ataupun kepada pihak pertama iaitu pentadbir sekolah, iaitu guru besar dan PKP, penolong kanan guru besar apa semua, ataupun pihak PPD lah. Yang terakhir sekali adalah pihak guru sendirilah. Di kalangan guru sendiri perlulah menjadi teladan dan patuhi kod etika yang telah disediakan oleh KPM, Kementerian Pelajaran Malaysia. Untuk bagi kita mencapai penyelesaian ni memerlukan kerjasama semua pihak lah. Empat tadi kita memerlukan kerjasama antara masing-masing. Okey, seterusnya adalah cadangan penambahbaikan. Langkah-langkah untuk mengurangkan salah laku secara berstruktur. Okey, pertama sekali kumpulan kami cadangkan latihan profesionalisme berkala, di mana boleh lakukan kursus 3 bulan sekali ke, ataupun sebulan sekali terlalu awal, 3 bulan sekali ataupun boleh lakukan mengikut penggal sekolah kan. Jadi guru-guru tidak lupa berkenaan kod etika guru kan, bagaimana menjadi guru yang profesionalisme, yang berprofesional kan. Sistem amaran awal, iaitu early warning system, yang ni ini dah ada tapi perlu penambahbaikan dari segi sistem amaran awal, sebab di mana perlu bagi amaran terlebih dahulu, amaran pertama, amaran kedua, itu bergantung kepada kesalahan lah. Tapi ada sedikitlah penambahbaikan yang perlu dilakukan melalui sistem amaran awal ni lah. Okey, seterusnya adalah panel tata tertib di peringkat sekolah. Yang ni melibatkan aduan lah, melibatkan aduan daripada masyarakat ataupun ibu bapa sendiri. Sekiranya aduan dibuat terus kepada PPD ataupun kepada JPN ataupun KPM, KPM perlulah wujudkan, kami cadangkanlah KPM perlu wujudkan ahli panel tata tertib di peringkat sekolah dahulu, di pihak pentadbir untuk siasat kes tersebut. Dan yang paling akhir sekali adalah kaunseling dan mentor guru baru. Jadi guru-guru baru ni perlu ada sesi kaunseling dan mentor lah, kerana guru-guru baru boleh kita katakan bila masuk sekolah kita agak terkejut lah. Seperti saya sendiri pun, pengalaman saya sendiri, pergi ke sekolah, ada benda yang patutlah bila kita terlepas cakap kan, saya berfikir, patutlah dalam subjek ni ada bagi tahu tentang apa yang guru boleh cakap, apa yang guru tidak boleh cakap, apa yang guru boleh tanya, apa yang guru tidak boleh tanya. Itu menunjukkan profesional seorang guru lah. Jadi perlu ada mentor ni lah untuk guide guru-guru baru ni, dan sesi kaunseling. Okey, last sekali adalah rumusan lah. Secara kesimpulannya, kita sedia maklum salah laku disiplin ialah isu yang sangat serius dan memberi kesan yang tinggi, kesan jangka masa panjang maupun pendek, dan analisis perlu dibuat dari sudut etika dan perundangan.
Semua pihak bertanggungjawab memperkukuh etika profesion, yang mana kita sedia maklum antaranya adalah 4 pihak berkepentingan tadilah: pentadbir, JPN, KPM, masyarakat dan guru sendiri. Paling akhir sekali adalah pemerkasaan guru, di mana bila guru diperkasakan dalam masa yang sama, ia adalah pemerkasaan pendidikan negara. Okey, seterusnya ini adalah rujukan kami, di mana kami mengambil rujukan berdasarkan Kod Etika Guru Malaysia 2023, Peraturan Tata Kelakuan dan Tata Tertib Penjawat Awam 1993, Akta SPRM 2009, Polter Rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia, Berita Harian dan Malaysia Kini lah untuk isu-isu laporan kes salah laku guru lah. Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.